Aceh berada dekat dengan tempat pertemuan dua lempeng bumi, iaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Kiukara, air kopi. Tadi dekat gerai, dekat warung, sudah makan dah kuih tu tadi. Kuih tu 25 sen satu biji. Kalau harga Malaysia lah 1,000. 1,000. Itu Quran yang jumpa dalam air tsunami itulah kejadian tu. Janganlah kamu mengira bahawa akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cubaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cubaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Al-Baqarah ayat 214. Jom kita naik atas lagi. Bantu